kita layan dulu YouTube. Jam. Tengok kataanmu, sayang. Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ini saya nak ajak anda masuk dapur lagi sekali. Dapur. Hari ni kita nak masak masakan paling simple. Okey, nasi saya dah masak, tengah masak. Ni panaskan balik je. Waduh. Masak yang semalam balance, kita makan lagi-lagi ni. Jangan membazir. Kita nak masak ayam goreng dan nasi goreng. Paling simple. So tak payah susah-susah, follow je trik ni. Okey? Okey, first sekali selepas kita dah masak nasi tadi, kita kena ada ayam. Ya, ayam dah siap prep. Bukan prep. Tuh. Tapi keras. Kena tunggu. Kurang-kurangnya setengah jam. Jam. Okey, sementara kita menunggu, kita layan dulu YouTube. Okey, first sekali kita kena panaskan minyak. Ayam yang keras tadi dah okey, dah cair. Bertahan juga. Okey, barang simple. Yang ni saya prep pakai kunyit, pakai serbuk lada, paprika sikit dan perisa. Perisa cukup rasa. Maggi juga dapat nama lagi sekali. Yang ni saya nak try deep fried, tapi bukan pakai kukus kukus pula. Yang pengukus deep fried tu saya tutup pakai ni je. Tu. Okey. Buka dulu. Balikkan. Itu dia. Tutup. Tunggu lagi 3 minit. Sementara kita tunggu ayam masak, kita letak nasi dulu. Ambil sambal. Keras sambal, tapi ini sambal boleh simpan lama tau. Kita orang buat sambal ni boleh simpan lama. Barang rare. Brand apa? Toshiba. Lock pakai ni ha. Kalau ada tak rapat tu. Okey.
Kecap. Bukan hangus dia tak hangus tau. Dia gelap sikit macam hangus. Tengok kata hangus Hangus ke? Jom. Air, kita minum air extra jos. Okay. So, selamat menjamu selera.